First kali saya excited sangat lah. Selalu naik motor biasa je. Jadi nak motor mini superbike. Saya teruja juga naik ni kan. Bagus lah. Kira ada program macam ni bagi peluang kepada ni lah. Pengunjung-pengunjung dapat main lah. Pengalaman saya naik superbike ni, mini superbike ni memang satu pengalaman yang saya tidak lupa lah. Sebab sebelum ni saya teringin nak naik superbike yang besar, tapi dapat superbike mini pun boleh lah. Mula naik motor kecil ni mula susah lah kan. Kalau bila dah kita biasa 2 round 3 round memang okey kan. Satu yang best lah. Apa tak cuba rugi kan. Okey.